ini sebelah kiri saya saudara Syafiq Halim. Di sebelah saudara Syafiq Halim, saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi, Sang Kelembai ataupun Datuk Zahrin Hashim, Zahrin Muhammad Yassin. Sebelah kanan saya, seperti yang kita bagi tahu bahawa akan ada seorang saksi tampil dalam siri OPS yang kita adakan ini. Bersama dengan kita seorang influencer, pempengaruh, saudara Jebat dan kawan-kawan yang lain ramai yang hadir hari ini. Juga saya hargai dan saya ucapkan terima kasih. Sidang media kita kali ini ialah ada 3 perkara. Saya minta 3 perkara. Perkara pertama ialah menjawab Datuk Panglima Laksmana Madya Datuk Sabri Zali, yang di mana dia menggelarkan saya pemfitnah. Bila dia kata saya fitnah, saya pemfitnah lah, kan? Jadi saya nak bagi tahu, menggelarkan orang pemfitnah itu juga merupakan satu fitnah. Kedua, saya akan sentuh berkenaan status terkini Sunzu Hafizuddin Jantan, Tan Sri Hafizuddin Jantan. Dan yang ketiga, komen. Suara Cikgu Bat dengar clear tak? Saudara Syafiq akan mengetuai satu pendedahan baru berkenaan dengan sahabat-sahabat semua tolong komen suara Cikgu Bat dengar jelas tak jelas? Bela seorang ahli politik dalam terima kasih, clear. Dengan menghabiskan 1.1 juta lebih selama 1 tahun, mana dia akan mendedahkan transaksi itu. Okey, pertama sekali ialah saya dalam satu siri pendedahan bagaimana mendedahkan bagaimana Angkatan Tentera Malaysia ni, pertahanan negara, sedang dijarah dan sedang dikawal oleh kartel. Benda ni bukan baru, tetapi apabila kita melancarkan Sunzu, kita telah dapat akaun Panglima Tentera Darat, ahli keluarga Panglima Tentera Darat. 3.5K kemudian kita Sunzu digantung sebentar kerana isu ICU yang saya akan sentuh nanti. Kemudian kita beralih ke OP Yamashita. OP Yamashita ini saya telah lancarkan di Putrajaya, di mana satu laporan polis dibuat, dan OP Yamashita ini adalah untuk membongkarkan ekosistem, atmosfera dalam bagaimana kartel mengawal. Berapa nama saya sebut, dan hari ini juga saya dipanggil ke Bukit Aman, ke Dangwangi, kerana laporan polis saya disandarkan balik ke Dangwangi untuk menyerahkan dokumen-dokumen berkenaan dengan OP Yamashita. Selepas ini akan ada OP Hiroshima, di mana kita akan meletupkan bom sebesar-besarnya, dan akhirnya kita akan ke OP Jebat. Itu fasa kita. Pertama sekali, saya imbau balik ketika hari Isnin 2 minggu lepas, ketika saya membuat laporan polis ke atas OP Sunzu, iaitu saya menyerahkan butiran akaun Hafizuddin Jantan dan beberapa maklumat tambahan akaun berkenaan dengan proksi dan juga ahli keluarga Hafizuddin Jantan dengan membuat ke commercial crime. Setelah saya menyebut bahawa ini bukanlah kerja saya yang pertama dalam menyentuh berkenaan dengan ini. Pada Julai 2024, ketika dia Datuk, jadi saya sebutlah, ketika Datuk Sabri Zali hendak dinaikkan menjadi Panglima Tentera Laut pada ketika itu, di mana Tentera Laut akan berpencen pada sekitar Ogos 2024, saya telah mendedahkan
satu set dokumen sulit yang merupakan komunikasi kertas keputusan siasatan SPRM dengan MINDEF, di mana semua dokumen tersebut ditandakan sebagai rahsia besar. Rahsia besar. Oleh kerana saya buat laporan itu, dua tindakan. Satu, apa yang berlaku ialah laporan polis daripada Angkatan Tentera kerana saya bersalah mendedahkan dokumen rahsia. Bukan kerana saya tipu, memalukan atau apa. Kenapa saya ditangkap, direman hampir seminggu? Kerana persoalan saya mendedahkan dokumen rahsia. Maknanya ialah keputusan kes SPR yang mengkaitkan Sabri Zali dengan kegiatan rasuah itu adalah dokumen betul. Itu. Jadi bagi saya itu sudah menjawab persoalan kaitan dia dengan kegiatan rasuah. Kereta apa semua disebut secara butirannya. Selepas ini, butiran ini saya akan terbitkan semula di Facebook saya. Agaknya saya tidak dikenakan tindakan lagi sekali kerana hari itu dah kena dah. Kalau lagi sekali, saya pun most welcome. Jadi tuan-tuan boleh tengok bagaimana label rahsia itu digunakan untuk menutup korupsi dan disalahgunakan. Pertama. Kedua, tindakan pada ketika itu Datuk Sabri Zali yang dikatakan akan naik menjadi Panglima Tentera Laut, akhirnya tidak menjadi Panglima Tentera Laut. Dalam sidang media saya hari Isnin 2 minggu lepas, saya menyatakan perkara ini dengan menyebut bahawa pada maklumat saya kemungkinan Datuk Sabri Zali ini pertama kecewa tak dapat naik, kedua mungkin dia ada maruah dan dia rasa malu dengan pendedahan tersebut, dia berpencen awal. Tetapi saya dihubungi oleh teman-teman daripada Tentera Laut khususnya dan teman-teman yang berada di MINDEF menyatakan bahawa saya salah. Datuk Sabri Zali telah menjadi pengerusi Puspahanas. Puspahanas ni apa? Sekolah latihan paling tinggi Angkatan Tentera. Tentera udara, tentera laut, tentera darat, semuanya, termasuk juga ada beberapa pasukan-pasukan tentera daripada luar juga dilatih di situ. Kan, Puspahanas. Jadi kerana itu saya telah buat posting semula membetulkan kenyataan saya, di mana saya juga turut membuat beberapa pendedahan mengikut carian dan networking saya. Termasuklah saya telah mengeluarkan ikut carian saya gambar quote unquote mesra dia dengan seorang wanita. Kedua, saya tak nak naikkan video, nanti orang jadi 18XX kan. Saya tak nak naikkan video, tapi saya ambil print screen video tersebut daripada hotel, di mana memang dia sampai ke hotel. Malah saya ambil print screen tangkap layar daripada salah satu hotel di mana dia check in nama dia sendiri dengan menggunakan title Angkatan Tentera tu. Saya tak pastilah, mungkin dia nak 10% diskaun hotel tu ke apa kan, wallahualam. Dan saya juga menemui ada satu LOD, tuntutan undang-undang daripada suami wanita tersebut kepada Datuk Sabri Zali, ekoran daripada Datuk Sabri Zali telah mengganggu rumah tangga dia, dan ini memang ada dalam perundangan Malaysia, malah dalam court martial undang-undang tentera pun ada kan. Jadi saya naikkan. Lantas 2 hari selepas saya naikkan, Datuk Sabri Zali telah buat sidang media di premis tentera dengan pakai baju tentera. Kerana itu saya sebut kan, Datuk Sabri Zali, pertama sekali, kamu dapat clearance atau tidak kebenaran daripada Angkatan Tentera, Majlis Tentera ataupun MINDEF ataupun menteri, kamu bercakap isu peribadi kamu kan, pergi main golf dengan perempuan apa semua ni isu peribadi, bukan isu tentera kan.
Kamu bercakap isu peribadi dengan pakai uniform. Dan bawa pula seorang lawyer yang adakah lawyer tu menjadi panel kepada Angkatan Tentera Malaysia. Kan? Kemudian dia menuduh juga saya fitnah dia. Kan? Maka hari ini tuan-tuan, kan itu saya kata, kalau tak sedia, rasa bersalah dan dia memang lakukan, cuba bertenang, akui kesalahan dan berdepan dengan tindakan. Bukan menutup salah penipuan dengan penipuan yang lain. Kan? Maka takdir Allah, saya telah ditemukan oleh seorang rakan dengan satu orang yang merupakan suami kepada wanita tersebut. Orang yang menghantar LOD kepada Sabri Zali itu sendiri. Kan? Dan hari ini saya di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, saudara Syariman yang merupakan suami kepada wanita tersebut. Ada perkara yang dia nak tengah. Saudara jangan lari. Ini bukan pertembungan, tak bawa isu ni kepada isu peribadi. Tetapi saya hadirkan saudara Syariman kerana sebagai seorang lelaki, dia selalu bercerai ni perempuan yang popular kan, cerita sedih apa semua, kecuali ada 2 orang artis dia yang jadi popular, dia jadi dapat perhatian. Tapi saudara kena faham bahawa ini soal keadilan. Kamu ada pangkat, kamu ada bintang-bintang, tidak bererti kamu boleh tindas semua orang sebegitu rupa. Saya persilakan sahabat saya yang ditemukan beberapa hari ini untuk menyatakan apa sebenarnya yang berlaku. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak depan sikit. Allah. Dia tekan pula. Ni punya apa try tak kan? Ya. Depan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sarimah bin Bakar, adalah suami pada Datuk Sri. Dia ada title Datuk Sri. Guys, dengar tak suara? Dengar tak suara yang tengah bercakap? Suami pada wanita yang dalam gambar. Yang Cikgu Bat tular bersama Laksamana Madya Datuk Sabri Zali. Saya dan isteri telah menikah secara mengikut hukum syarak di luar negara pada 25 Februari 2025. Dengan wali pernikahan ialah ayahanda beliau sendiri, Haji Daud bin Talib Slow. Kenyataan ini bukan tujuan untuk mengaitkan mana-mana pihak. Sebaliknya, saya terpanggil untuk menjelaskan kedudukan sebenar serta menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Saya dan isteri terlibat bersama dalam berbagai urusan perniagaan. Syarikat kami telah menerima tugasan daripada sebuah syarikat lain, dan melalui syarikat itu isteri saya iaitu Datuk Sri Dasharina telah berkenalan dengan Datuk Sabri Zali. Namun selepas perkenalan tersebut, saya mendapati berlaku perubahan ketara dalam sikap isteri saya. Berasa tidak puas hati dengan perubahan itu, saya telah menjalankan siasatan sendiri dan menemui mesej-mesej berunsur mesra, termasuk penggunaan panggilan sayang, baby lah, macam-macam lah mesra yang Cikgu Bat telah tularkan tu, masuk menggunakan panggilan sayang komunikasi antara beliau dan Datuk Sabri Zali dan isteri saya. Selain itu, saya turut mensyaki bahawa Datuk Sabri Zali telah mendaftar masuk ke sebuah hotel menggunakan nama dan pangkat tenteranya, kemungkinan bagi tujuan mendapatkan diskaun, dan rakaman CCTV menunjukkan beliau serta isteri saya disyaki memasuki bilik yang sama. Perkara ini bukan sekadar melibatkan gambar-gambar mesra di padang kos semata-mata. Pada peringkat awal penemuan mesej-mesej tersebut, saya sendiri telah menghubungi melalui WhatsApp Datuk Sabri Zali, namun keadaan tidak berubah. Beliau tidak menjawab mula-mula WhatsApp saya semua ni. Namun keadaan tidak berubah. Sesuai daripada itu, saya telah mengambil tindakan mengundang dan menghantar surat LOD kepada beliau. Tetapi balasan yang diterima tidak memuaskan hati saya dan peguam saya. Selepas pembedahan dibuat oleh Cikgu Bat berhubung Datuk Sri Sabri Zali ni, saya telah menghubungi beliau
untuk memohon bantuan usaha untuk keadilan bagi pihak saya. Saya tidak pasti semua sumber gambar rakaman video dokumen berkaitan isteri saya dan Datuk Seri Zali yang dikeroyoki oleh Cik Gubat. Namun saya mengesahkan bahawa bahagian tersebut adalah benar, bukannya palsu seperti yang didakwa oleh Datuk Seri Zali. Saya telah membuat laporan polis dengan nombor laporan Ampang 023551-25. Namun sehingga kini saya amat kecewa kerana tiada sebarang tindakan diambil. Saya tertanya-tanya sama ada kedudukan beliau sebagai seorang tentera berbintang menyebabkan beliau dilindungi. Saya tidak mempunyai latar belakang undang. Saya hanyalah seorang lelaki biasa, kerja biasa yang menuntut keadilan bagi pihak diri saya. Oh, semakin Berdasarkan panas. pengetahuan Oh. saya, tindakan Datuk Safri Zali berkemungkinan melanggar undang-undang termasuk Seksyen 498 Kanun Kesiasaan Akta 574 berkaitan memikat isteri orang atau berkemungkinan kesalahan zina Oh, di bawah Seksyen dahsyat 498 guys. hubungan sulit. Kesalahan ini boleh diambil tindakan di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 Dengar tu. yang membutuhkan hukuman penjara dan denda. Sebagai seorang pegawai kanan yang memegang jawatan tinggi di sisi latihan tertinggi tentera, beliau seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Perbuatan bukan saja mencemarkan imej diri tentera, malah memalukan negara. Tujuan saya tampil ke hadapan adalah semata-mata untuk menuntut keadilan. Sebagai seorang manusia biasa, arwah saya telah tercalar dan saya berasa amat terhina dengan tindakan Datuk Safri Zali yang berkedudukan dan berpangkat tinggi yang masih melayan dan berkomunikasi dengan isteri saya. Yang benar saya, Sariman. Okey. Itu saja setakat ni. Dengar kot. Kan, tak payah alih. Dengar Okey. Okey. Itu yang ujung. Okey. Tuan-tuan, kerana itu saya kata, dan kalau kail panjang sekal lautan dalam jangan diduga. Satu. Kedua ialah tuntutan saya hari ini jelas bahawa kepada Menteri Pertahanan, pengurusi Puspahanas ini jelas melanggar undang-undang dan sama ada undang-undang tentera ataupun undang-undang negara untuk orang awam. Maka tuntutan kita tidak kurang daripada ia perlu digantung tugas segera. Jika ada integriti, ia harus digantung tugas segera. Kepada Sabri Zali, bermaruah sedikitlah. Ternyata kamu rasa kamu hebat. Saudara, semalam, tengah malam semalam, dalam muka buku saya, Facebook saya, Cik Gubat, saudara boleh buat capaian kepada Facebook Cik Gubat. Saya naikkan apa? Saya pasti bila tarikh dan sebagainya, dan ini pun saya dapat daripada sumber kita. Saudara, kereta yang digunakan oleh wanita ini ada video, ada gambarnya, di mana anggota tentera sedang flashing kereta tersebut. Flashing ni istilah dia apa? Dia pergi, dia cari alat rakaman, mikrofon ataupun GPS tracker, penjejak GPS dan sebagainya. Dan dalam video tersebut kata anggota beruniform melakukan perkara tersebut. Come on lah. Jangan kau rasa kamu hebat. Kamu nak tunggang semua benda. Kan? Yang memalukan Angkatan Tentera bukan saya. Kan? Yang memalukan Angkatan Tentera ialah pegawai-pegawai seperti ini. Kan? Dan hari ini kerana mengelak benda-benda seperti ini berlaku, dia guna fasilitator untuk berdepan dengan DC. Jangan seret TLDM. Jangan seret Angkatan Tentera, ATM. Ini masalah peribadi kamu. Kamu kalau benar jantan dan ada maruah, kamu letak jawatan ataupun kita berdepan dengan cara orang civilian. Jangan menggunakan tentera macam ni. Kan? Oh, dia takut, dah kena follow ke apa ke, you flashing girlfriend you punya kereta. Kan? Ini tak betul. Dan lebih lagi, saudara,
Seorang manusia, Dr. Syariman, kan? Dia kenalkan isteri dia ni orang berniaga. Isteri dia juga orang peniaga, kan? Mereka bertemu dengan banyak pihak. Ada pihak terlibat dengan kepentingan perniagaan itu. Mereka melakukan kerja, bukan dia pun. Maknanya ada orang yang ada lesen dapat kerja. Mereka pun dealing dalam urusan perniagaan. Akhirnya berkenalan. Kamu boleh senang-senang quote unquote pergi mengurat bini orang, kan? Ini apa ni? Dan kamu duduk sekolah latihan tentera. Kamu nak jadikan ni adat resam supaya semua orang tengok, oh, presiden boleh buat macam ni, kan? Presiden sekolah guru besar yang mengetuai sekolah angkatan tentera tu boleh buat macam tu. Kan semua tentera fikir nanti boleh buat macam tu, kan? Ini tak betul. Dan Menhan, saya bagi tahu Khalid Nordin, kamu tak ada jalan lain, bukan bercuti. Bercuti maksud dia cuti, dia boleh guna fasiliti lagi. Ini harus digantung. Ini harus digantung. Digantung tugas. Okay. Dalam perkembangan yang sama, dalam perkara ini ada soalan apa-apa dulu? Tak ada? Okey, baik. Okey, dia masih berkahwin, masih suami isteri yang sah daripada segi syarak, kan? Tapi dengan perkembangan ni, kan itu dia kena ni. Dan saya minta saudara tujah soalan tu dengan memahami rasa hati seorang lelaki, kan, bila perkara ni berlaku. Saudara, untuk meyakinkan doktor menuntut keadilan setahap ini sebagai seorang lelaki, saudara, dia adalah benda yang sangat payah, kan. Tetapi untuk saya yakinkan doktor, minta tolong, ni bukan kerana doktor saja, tapi kerana institusi dan integriti institusi penting dalam negara. Saya cuba yakinkan dia dan saya ucap terima kasih dan saya sangat menghargai, dan rakyat Malaysia harus menghargai pengorbanan doktor untuk tampil juga dalam perkara menuntut hak dia. Juga ini memberi kesan untuk menyelamatkan integriti institusi penting negara. Okey. Dalam perkembangan ini juga, ATM ni dia tak jawab, dia main hengki-pengki apa semua. Saya telah dibuat beberapa laporan polis, dan itu saya ke Putrajaya baru ni, kan, kerana rahsia lah, kerana apa semua, saya jawab di Putrajaya hari Jumaat lepas. Hari ini semalam saya dimaklumkan oleh MCMC. Ini masalah kuda kayu punya MCMC ni, kan. Judi kau tak selesai, semua benda kau tak selesai, kan, pelacuran online kau tak selesai. Tiba-tiba saya dipanggil hari ini, tetapi saya minta pertimbangan dengan pegawai MCMC, boleh tak, sebab selepas hari ini saya ada urusan di luar Lembah Kelang. Saya mohon dan dia bersetuju, saya akan berada di depan MCMC pada hari Khamis pukul 12 tengah hari. MCMC hari Khamis 12 tengah hari. Itu dah tentu dah, handphone kena rampas apa semua, kan. Kita buat laporan ni banyak, tapi MCMC sapu bawah kapet. Yang ini, kerana itu saya kata this is cartel. Mereka ni saling terkait, saling nak cover, kan. Jadi pukul 12 ni saya akan berada di MCMC. Saya tak pasti sama ada Sabri Zali buat report ke, ATM buat report ke, siapa buat report, tapi saya percaya ia daripada pihak Angkatan Tentera. Khalid Nordin, kan, Menteri Pertahanan. Saya bagi tahu sekali lagi, kamu kena kerahkan semua. Saya bersedia jumpa Khalid Nordin, saya boleh serahkan semua dokumen dan sebagainya. Tetapi kalau kamu gunakan dengan cara menunggang semua agensi kerajaan, tak apa Khalid Nordin, kan, saya boleh berdepan, tetapi rakyat Malaysia sedang memerhatikan. Dalam siri pendedahan ini, saya diugut, saya diancam, saya ditawarkan sampai ke tahap juta. Tapi insya-Allah, kan, hari ini hari ulang tahun 3 tahun pemergian bapa saya, Syahrin bin Syarif. Sebab sumpah saya depan bapa saya ialah saya pegang tangan dia 20 minit, 30 minit sebelum dia menghembus nafas terakhir. Saya kata, lillahi ta'ala, kami orang miskin. Bapa saya panjat tiang TMB, mak saya cuci hospital sebagai amak.
Saya cakap dengan bapa saya ialah wakaf dia. Segala apa yang saya buat ini insya-Allah merupakan ibadah dan amal dan semua ialah peneman dia di sana. Saudari yang saya hormati sekalian, masuk tajuk yang kedua, iaitu Aung San Suu. Aung San Suu tidak selesai lagi, ya. Tetapi persoalan dia hari ini, pertama, saya nak menuntut bahawa lama sangat duduk ICU ni Panglima. Kan, ini dia bukan Pak Leh jual nasi lemak, dia Panglima gagah, kan. Tapi kalau saya menuntut, pertama sekali ialah Ketua Pengarah Hospital Angkatan Tentera Tengku Mizan kena menyatakan bahawa apa status Tan Sri Hafizuddin Hasan. Sebelum dia jawab, saya bagi tahu saya ada gambar terkini Tan Sri Hafizuddin Hasan. Jadi kamu sebagai pengarah hospital, kamu kena jawab. Kamu kena menyatakan kenyataan. Kedua, apa status akaun 4 akaun yang ada puluh juta yang saya dah dedahkan pada semua orang ni? Apa status akaun tersebut? Saya dah bantu pasukan polis, AMLA dan SPRM dengan saya buat forensik account. Dan forensik account saya serah. Kamu tak ada jalan untuk mengatakan kamu tak. Persoalan ni kena beku dan kena ambil tindakan. Kedua ialah apa status safe house yang telah, kami ada gambar safe house, kami ada gambar operasi safe house tersebut. Apa status serbuan safe house ini? Okey. Siasatan tak selesai, tak boleh umum. Bohong. Azam Baki bohong. Dalam kes Datuk Seri Ismail Sabri, dalam kes banyak lagi. Tak tentu ujung pangkal, tak tahu siapa punya duit pun lagi. Kamu terus umum, kamu tunjuk duit, kamu tunjuk jongkong emas dan sebagainya. Kami ada rekod, tetapi kami nak azam baki sila umum rampasan tersebut. Bukan, rumah diserbu, 26 syarikat disiasat. Kami bukan budak-budak. Ya. Kena selesaikan perkara ini. Ya. Kedua, saya juga telah menyerahkan kepada kedua-dua agensi, PDRM dan juga SPRM, maklumat kenderaan girlfriend kepada Hafizuddin Jantan yang diberi tunai baru saja beberapa bulan lepas. Kami dah bagi. Dan dia tak beli, saudara Alza. Kan? Dia tak beli, paling tidak Proton Saga ke. Kan? Dia beli, diorang ni pakai Range Rover ke atas. Kan? Beli tunai. Dan itu kita nak status perkara tersebut. Dan hari ini saya akan juga ke Balai Polis sekali lagi sebab laporan polis Up Yamashita kita telah disandarkan kepada Dang Wangi. Saya akan menyerahkan semua berkenaan dengan Up Yamashita. Up Yamashita ni saudara, saya menyebut secara spesifik beberapa orang termasuk untuk disiasat dan kita bekalkan beberapa perkara. Major General Farid AKS kepada Risikan Tentera Darat sebagai orang yang di belakang memainkan peranan, bukan Hafizuddin Jantan seorang, kan? Dan menurut maklumat kita, nama-nama yang kita sebut dalam Op Yamashita, yang dokumen dia pun saya dah dedahkan, dalam proses kenaikan pangkat. Dan kita juga sangat pelik kalau benda ni terus berlaku, saudara, maknanya pasukan pertahanan negara ni hancur. Ini belum cakap lagi CIA datang buat operasi, kan, tawan panglima kita seorang-seorang, kan. Ini dalam perkara ini saya juga saya ucap terima kasih kepada seluruh anggota tentera yang sedang bertugas, pegawai
dan juga veteran-veteran tentera yang tanpa henti beribu dah menghantar sokongan dan pelbagai maklumat. Sila teruskan. Janji saya tidak akan ada orang boleh tahu siapa sumber, gantung terbalik pun saya takkan dedahkan siapa sumber. Tetapi persoalan dia ialah saya lakukan ini apabila lebih lagi pedih bila kita pergi ziarah ke rumah-rumah veteran, rumah-rumah tentera, saudara anggota dalam keadaan sangat struggle dengan himpitan hidup, dengan pelbagai perkara, dengan memenuhi cabaran tugas datang balik, mak tengok anak keluar tugas balik. Dalam pada masa yang sama, mereka yang berada di atas sedang seronok menyakau, menjual kedudukan dengan pelbagai cara untuk mendapatkan kepentingan peribadi. Apa tindakan saya selepas ini? Pertama, kami sedang peringkat akhir. Saya akan menghadap ke istana Duli Amar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya bersedia menyerahkan semua yang saya ada, termasuk dokumen sulit yang kena akta rahsia rasmi ataupun bafia dan sebagainya, untuk makluman Duli Amar Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, apa yang hamba patik sedang lakukan, hamba patik merasa dan cukup yakin ia memenuhi hasrat dan aspirasi tuanku untuk membersihkan, mempunyai sebuah pasukan tentera yang benar-benar ada integriti dan bersedia mempertahankan negara. Kedua, maklumat-maklumat undang-undang ini, kita transaksi akaun dan sebagainya, saya akan pergi ke lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil dalam negeri pun nanti akan diseret untuk clarify benda ni. Orang sekarang, kita, semalah saya sendiri pun, kan, sikit je LSDN minta. Sikit je LSDN minta. Minta pula LSDN kang style dia, dia hantar, kan, dia kata 20,000, kau kena bayar 20,000 baru boleh bincang. Kan, tiba macam ni, kan, berjuta, puluh juta, LSDN mata bagaimana? Buta. Dia ni blind selective, dia boleh select benda-benda tertentu. Jadi selain daripada itu, minggu hadapan akan bermula, selain daripada menyambung op Sun Tzu, op Yamashita, kita akan ada op Hiroshima. Kepada kontraktor juga, bersedialah, kami akan mendedahkan pembekalan dan perolehan tentera yang penuh penipuan. Ada hantar, sign, barang tak ada tapi payment dapat. Ada hantar, barang, supply, tetapi ujian terhadap barang itu gagal. Ujian tu suruh barang hantar. Saudara, saya bagi tahu, ada anggota tentera, komando. Pertunjukan komando ni format dia memang biasa, tembak tak ada. Tunjuk komando kita berani, keyakinan komando dan sebagainya. Saudara, ada kejadian tahun lepas atau dekat ni, dia tembak-tembak, tembus peluru. Sebab apa? Saudara, ia berpunca daripada rasuah. Untuk memenuhi keperluan rasuah, maka kualiti barang terpaksa dipotong, yang menjadi mangsa anggota tentera. Bersatulah anggota warga ATM dan keluarganya serta rakyat Malaysia. Mari kita sama-sama bersihkan Angkatan Tentera Malaysia ini. Okey, baik. Setakat ini ada sebarang soalan. Dakwaan tentang Major General Farid apa Okey. Boleh rujuk kepada op Yamashita yang saya naikkan sepenuhnya dalam muka buku saya, dan itu hanya sebahagian. Dokumen-dokumen sulit, rahsia besar ni saya akan serahkan kemudian kepada dua agensi kerajaan penting yang menyiasat perkara ini. Tetapi yang saya nak bagi tahu ialah Hafizuddin Jantan tidak bergerak sendirian. Sekali lagi, Menhan, jangan nak bermain persepsi. Khalid Nordin jangan nak bermain persepsi, dengan bagi tahu bahawa kami
terima kalau apa ada aduan dan sebagainya, tapi jangan fitnah. Ini mencipta persepsi untuk membeli masa. Tetapi hakikatnya Tan Sri Hafizuddin Jantan perlu digantung, bukan diberi cuti. Bukan diberi cuti. Maksud saya macam ni, kenapa diorang-diorang ni kena digantung, bukan bagi cuti. Saudara, Panglima ni dia tak jalan seorang. Macam saudara pergi kedai mamak seorang jumpa kawan, dah. Panglima ni dia jalan konvoi, ada pengiring, ada apa. Lebih-lebih lagi kalau dia bergelar Panglima Tentera Darat, Udara, Laut, kan, dia jalan dengan konvoi dan ada pasukan gerak khas, pasukan komando pun akan mengiringi. Saudara bayangkan kalau dia dipanggil ke Komersial Crime Dan Wangi, dia datang 5-6 biji kereta dengan tutup muka, dengan submachine gun apa semua, kan. Polis pun terkejut. Jadi kerana tu, pada semua ni, jangan seret Angkatan Tentera. Angkatan Tentera ni sebuah institusi yang rakyat bergantung harap untuk mempertahankan kedaulatan. Jangan seret, kan? Termasuk Sabri Zali, jangan seret, kan? Tanggal uniform kamu. Ketiga, tak ada soalan Tak ada. Okey, setakat ni ketiga. Saudara, dalam membuat operasi ni, saya rasa juga kecewa dan terkejut kerana saya turut diserang oleh orang dalam parti saya sendiri. Orang dalam parti saya sendiri. Dan saya bagi tahu, dosa besar saya dalam parti saya ialah memberi teguran kepada pemimpin, keluar daripada comfort zone, jadi juara isu rakyat. Itu semua orang tahu. Itulah ayat yang saya ulang-ulang dan saya tegaskan supaya kita nak berdepan dengan masyarakat. Tu cakap apa? Isu banyak benda, kan, tapi kenapa pembangkang lembab? Kenapa pembangkang lemah? Itulah teguran saya. Tetapi akhirnya rupanya ada seperti satu benda, siapa menyerang Anwar Ibrahim maka seperti musuh. Dia dimusuhi dalam parti, dikenakan tindakan, nak dipecat apa semua, kan. Okey, baik. Saya bagi contoh tanpa selindung depan semua orang. Hari Rabu, hari Senin saya di Dan Wangi, hari Rabu saya di SPRM. Ada beberapa wajah teman media yang saya nampak juga berada depan SPRM. TV3, media-media prime ada depan SPRM pada hari tersebut. Saya melanjutkan saya berada di SPRM kerana jemputan Azam Baki, kan. Azam Baki jemput, saya kena datang. Sebab Azam Baki ni ada kuasa siasatan luar biasa. Sebab bukan setakat orang hidup, orang mati pun dia boleh siasat. Dia siasat Don Daim apa semua, kan. Jadi sebelum saya kena siasatan ala Aram Bazah tu, saya pun pergi memenuhi jemputan dia. Saya bacakan para 1, 2, 3 iaitu sambungan pendedahan Suzu depan SPRM hari Rabu tu, kan. Kemudian para 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya mendedahkan dan saya juga buat laporan polis, saya submit sebab saya kesan dan saya tahu dan saya ada maklumat, saya ada bukti. Menantu minta 100,000, saya tak go for detail boleh ni, 100 juta daripada seorang tycoon Cina yang dah dapat pun satu projek pembekalan kepada kerajaan Malaysia. Toke ni, tycoon ni bagi 10 juta dan tycoon ni minta acknowledgement. Dia marah. Bila dia marah kerana mungkin minta 100 dapat 10 dan tycoon ni minta acknowledgement, maka tycoon ni punya letter of LOI, surat daripada Kementerian Kewangan, dibatalkan dan bagi pula kepada sebuah company yang bermasalah. Tycoon ni sedang saman Kementerian Kewangan di dalam mahkamah sekarang dan syarikat yang dapat tu pun dalam mahkamah sekarang kerana pendakwaan jenayah pemalsuan dokumen Bumi Putra, kan. Okay, baik. Saya dedahkan. TV3, ramai teman-teman semua ada.
Sepatutnya ikut logik akal apa tajuk berita petang tu, apa tajuk berita malam tu, apa tajuk berita. Saudara, saya ketua bahagian bersatu, saya kritik dan mendedahkan berkenaan dengan perkara ini, itu akan menjadi prime kan, buletin utama jongdeng terus kan. Tapi soal dia, saya bagi tahu sampai hari ini dia tidak jadi tajuk berita. Sebab apa? Kes-kes seperti ini sedang digunakan oleh rejim untuk memegang anu pemimpin kita. Jadi siapa gerak lebih kan, okey, parti gerak lebih, anunya dipegang, dikepit, senak kan. Bila kita gerak, dia tak endorse, anu dia dipegang kan, dia marah kita dan jadikan kita musuh. Ini benda ini real, real. Maka terbaru saya telah ada teman kita menemui satu transaksi, tapi bukan satu, dia dah baru satu lah, satu transaksi, ada nombor cek dan sebagainya yang melibatkan seorang kepimpinan parti dengan sebuah syarikat yang ada kaitan dengan jana wibawa. Transaksi setahun ni saja saudara, 1 juta. Kita sajikan dekat orang bawah, parti tak ada duit. Dekat Sabah, mampus kita punya calon-calon dan sebagainya, parti tak ada duit kan. Tapi soal dia, 4 juta bekas timbalan ketua bahagian segambut yang merupakan sepupu kepada menantu. 4 juta kena tangkap. Dia buat apa? Serah kepada kerajaan balik. Kan sebab AMLA malah nak bicara, serah pada kerajaan 4 juta. Lepas tu hilang. SPRM cari pun tak jumpa. 4 juta tu duit siapa? Kan? Kalau atas nama perjuangan, masuk dalam akaun parti ataupun disperse among us. Tak ada. Dan ini menyebabkan saya kata, kan, Presiden, you must come clean. Jangan salah orang sana, bila penjilat kamu serang Cikgu Bat, hina keluarga Cikgu Bat, penjilat kamu hina pendedahan yang saya buat, kamu kata, kamu diam je, kita bercimbung diam. Usik sikit Muhyiddin, monggo lupa. Tak boleh. Kita sedang berdepan rejim, kita membawa di bahu kita harapan rakyat. Jadi itu mukadimah, belum mula ceramah. Jadi saya persilakan saudara Syafiq untuk mengetuai pendedahan tersebut. Alih lagi. Ya. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jadi pada 4 Januari yang pas, saya ada menjumpai ada sebuah ledger yang ditunjuk daripada sebuah company yang terlibat dengan program Dana Wibawa, yang mana ada seorang ketua bahagian yang saya akan sebut nama sekejap lagi, yang telah pun menerima wang dan juga aset mewah daripada syarikat ini berjumlah 1.1 juta. So hari ini saya sendiri akan buat laporan PDRM dan SPRM supaya pihak SPRM dan PDRM melakukan siasatan berkaitan dengan ledger ini. Dan ledger ini datangnya daripada sebuah syarikat yang namanya Nuri Sindiam Berhad, yang merupakan sebuah syarikat yang sedang dibicarakan dalam kes di mahkamah sekarang ini berkaitan dengan projek Spine Road yang berjumlah 232 juta ringgit. Dokumen ini yang saya perolehi ini adalah ringkasan daripada transaksi kewangan yang diberikan kepada Ketua Bahagian Kota Melaka dan juga adik dia, iaitu Datuk Hisham bin Abdul Karim dan adik dia Reza bin Abdul Karim, yang mana dalam transaksi ini ada diberinya dalam bentuk cash sebanyak RM774,500 dan diberinya 2 bidik telefon bimbit berjumlah RM15,000, 2 buah laptop bernilai RM10,000 sebiji
kenderaan Proton perdana nilai RM48,800 dan juga Lexus bernilai RM282,603 termasuk insurans dan juga road tax yang dibayar oleh Nepturis ini kepada beliau. Dan daripada ledger ini, kalau kita tengok ada beberapa nama yang disebut dalam ledger ini yang memang ada sangkut paut dengan kes yang sedang dibicarakan sekarang ni, iaitu isi lian yang kerap muncul dalam ledger ini. Dan berdasarkan keseluruhan daripada saya punya pemerhatian, apa yang saya rasakan memang ada wajarnya sebagai seorang ahli bersatu dan juga ketua penerangan bersatu Hulu Langat untuk menyerahkan ledger ini kepada pihak SPRM dan juga PDRM untuk siasatan lanjut dilakukan berkaitan dengan mungkin ada pecah amanah ataupun rasuah yang melibatkan Ketua Bahagian Bersatu Melaka ini. Dan untuk pengetahuan media juga, Datuk Isyamuddin ini sekarang ini giat melakukan beberapa laporan kepada ketua-ketua bahagian lain untuk dipecat daripada bersatu. Ini yang kita pelik, kenapa dia nak ketua bahagian ni semua dipecat. Rupanya ada sangkut. Ini bukan kita nak menuduh beliau, kita minta supaya pihak SPRM dan pihak PDRM untuk melakukan investigation yang lanjut dan supaya kita dapat mengesahkan ledger ini sebenar-benarnya wujud. Dan dekat sini ada, kalau kita tengok ada nombor cek dan sebagainya, dan juga witness yang menyerahkan ledger ini juga dia bagi tahu dia akan hadir sekiranya dipanggil oleh pihak SPRM dan pihak PDRM untuk melengkapkan dia punya investigation. Jadi kalau kita tengok ini baru one case dan saya rasa ada lagi banyak kes yang mungkin akan keluar selepas ini yang melibatkan ketua-ketua bahagian ini, yang kita lihat mereka ini sekarang ni digelar sebagai pro kepada Muhyiddin Yassin, orang yang duduk di sekeliling Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sedang menjilat beliau ni dan cuba untuk merosakkan kalau kita tengok hubungan di antara Bersatu dan PAS, dan juga untuk menyebabkan kepada ketua-ketua bahagian Bersatu dan ahli Bersatu yang lain untuk dipecat daripada Bersatu. Mungkin ini sebabnya menjadi ejen kerana rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa dan akhirnya telur dipegang oleh rejim pada hari ini. Okey. Saya kena faham, saya ulang balik, kes-kes seperti ini memang rejim sedang gunakan pegang supaya pembangkang lembab. Nah, kedua ialah rejim akan dedahkan betul-betul dekat dengan pilihan raya. Jadi kerana itu bila kita dedah, prime media tak pick up. Sebab mungkin arahan daripada rejim jangan pick up. Sebab kes tu aku nak pegang dia telur dia dulu. Kan? Besok dekat pilihan raya baru aku dedah. Jadi kami telah bagi pihak rakyat dan perjuangan ini, kami telah sabotaj perancangan rejim dengan mendedahkan dulu kes-kes seperti ini. Dan ini bukan satu. Hisham, kamu tampil, kamu berani, kamu nafi. Tapi sebelum kamu nafi, kamu kena tahu bahawa kita dah ada beberapa dokumen lain lagi. Selain daripada ini. Saudara bayang, ada ketua bahagian kira duit shilling nak pergi buat program parti. Ada bahagian yang terpaksa tutup pejabat sebab tak mampu bayar sewa demi mempertahankan perjuangan tapi terus berjuang. Tapi ada ketua bahagian yang menjadi dalam penjilat ini, kan, kes-kes rasuah, kes-kes korupsi yang dia ada dengan nombor cek kot, kan. Dan ini saya rasa perlu dibersihkan. Rumah perjuangan rakyat perlu dibersihkan. Selamatkan Bersatu daripada penjilat dan pengampu seperti ini. Saya rumuskan visi kita hari ini. Pertama, minta maaf, ia panjang sangat. Pertama, ialah berkenaan dengan Datuk Sabri Zali. Permintaan kita tidak kurang daripada kalau Datuk ada maruah, Datuk kena gantung dulu tugas Datuk dan berdepan as a civilian. Kan? Menhan, kalau Menhan benar-benar bercakap soal integriti, kita tahulah kalau Menhan pun terlibat dalam perangai-perangai macam ni, wallahualam, kan? Dan siapa lagi malaikat 44 lah, Menhan ni saya dengar dia sangat hebat bersih, kan? Tetapi
dia perlu gantung tugas Sabri Zali, kan. Kedua ialah dalam kes Op Sunzu dan Op Yamashita, saya akan serahkan Op Yamashita sepenuhnya kepada pasukan keselamatan dan penguatkuasa. Tetapi pertama, Hafizuddin Jantan tidak cukup digantung tugas, ia perlu tidak cukup bercuti, ia perlu digantung tugas. Kedua, pengarah hospital tentera kena keluar kenyataan. Lama sangat ICU ni kan. Dan sebelum dia keluar kenyataan, kita bagi tahu gambar terbaru kita ada. Kan. Yang ketiga ialah apa status rampasan, kena nyatakan, kena sebut betul-betul. Kan. Yang ketiga ialah persoalan kaitan syarikat Jana Wibawa tadi. Kan. Kami bawa ke tengah rakyat untuk apa? Untuk bersihkan rumah perjuangan ini. Kami berdepan dengan rejim. Kami kena ugut, tawar, ancam. Kami boleh tepis. Tapi kalau rumah perjuangan ini tak bersih, kan, kalau kami diamkan, ia satu pengkhianatan kami terhadap rakyat yang sedang bergelut dengan pelbagai masalah di bawah. Okey. Saya buka sedikit untuk pertanyaan. Tapi sebelum melontar pertanyaan kepada Dr. Sam Syariman, saya minta saudara sendiri ada rasa concern apa yang saudara nak tanya itu, kan? Memahami keadaan kita. Sebelum itu saya umumkan akan ada pendedahan besar-besaran. Ini ceramah mega kita. Pada 8 Januari Khamis, saya bekas Timbalan Speaker Dewan Negara Dato' Ali, beberapa anggota tentera, Peguam Rafiq dan sebagainya akan muncul 8 Januari Khamis 9 malam, Jalan Seri Terendak 4, Kampung Pinang Sebatang, Sungai Udang, Melaka. Pada pukul 9 malam, 8 Januari 9 malam, Jalan Seri Terendak 4, Kampung Pinang Sebatang, Sungai Udang, Melaka. Kita minta sahabat-sahabat wartawan dan sebagainya huar-huarkan kepada veteran, kepada anggota tentera yang ada maklumat dan masalah sebagainya juga. Kita akan buat kaunter bertemu pelanggan di situ untuk mengumpul lagi maklumat, memperkasakan kita dalam usaha membersihkan pertahanan negara ini. Okey, saya buka sedikit ruang untuk soalan. Faham? Ya. Nama-nama off tak? Nama Jepun. Yang masuk off. Okey. Hujungnya kita ada nama Melayu, Op Jebat. Hujungnya, kan? Op Sunzu, Op Yamashita, Op Hiroshima, Op Jebat. Hujungnya. Dan kita akan maklumkan juga rumusan kepada semua tu. Sebab apa ending juga, apa outcome kalau kita nak buat, apa hujungnya? Hujungnya sudah tentu negara yang berintegriti, negara hukum, dan dalam perkara ini menjurus kepada kita harus punya rumah perjuangan yang bersih, sama ada dalam konteks pertahanan negara ataupun dalam konteks perjuangan politik. Saya faham ketika saya berlawan, pasti orang yang mendukung ekosistem rasuah salah guna kuasa tidak selesa dan akan terus menyerang saya. Okey. Okey, baik. Dah. Satu tak boleh. Pasal Jana Wibawa ke apa ke, dia tak tidur malam, dia duduk pre-em, apa wartawan nak tanya? Okey. Saranan Datuk Adi Jasim, kita kesihatan ni tak perlu dalam, dia kena satu bebas. Okey. Kalau setakat ini saya sendiri meragui dan saya menyambut baik cadangan Datuk Kadir Jasim itu, dan selepas daripada Ops Jebat nanti memang kita nak desak bahawa satu Suruhanjaya bebas harus dibentuk. Sebab ini bukan satu orang,
ini ekosistem itu sudah rosak sebenarnya. Yang pertemuan dengan tuanku Bagong tu ada dari tarikh. Bukan? Belum. Kita baru persembahkan, kita setelah mempersembahkan kepada sana, dan saya mohon untuk beri ruang bila Yang Tuan Agong selesa kan untuk kita bertemu dan hambati nak persembahkan di atas talam. Dan tuanku ialah payung kepada negara ini. Okey, baik, terima kasih. Dia yang tak tahan tu sekarang ni, dia jolok lepas PC tu. Apa yang nak ni? Okey. Teman-teman